Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula kuliah kita ni insya-Allah, iaitu berkenaan dengan ibadat umrah tuan-tuan. Baik, kategori umrah dia ada 5 kategori. Yang pertama umrah nazar, yang kedua umrah fardu, yang ketiga umrah qada, yang keempat umrah badal, yang kelima umrah sunat. Yang fardu dengan yang hak nazar tu memang wajiblah semua tu kan. Okey. Hak qada ni sekiranya berlaku terbatal umrah yang sebelum ni boleh diqadakan. Umrah badal ni maksudnya orang yang meninggal sebelum sempat dibadalkan kewajipan umrah pada dia, boleh kita badalkan untuk dia. Sementara umrah sunat ni ialah umrah yang kita lakukan setelah mana selesai umrah wajib, yang kali kedua, kali tiga, kali keempat, 5, 6 sampai 10 ke apa ke. Umrah nazar ni makna dia nazar. Nazar ni sebab apa? Sebab dia ada apa-apa hal lah. Contoh kalau apa-apa lah yang dia sebut, maka jadi nazar lah umrah dia tu. Jadi wajib dia buat. Itu tuan-tuan. Baik. Rukun dan wajib umrah ni dia ada perbezaan sikit tuan-tuan. Wajib umrah ada 2, rukun umrah ada 5. Jadi rukun umrah yang pertama ialah niat ihram. Niat ihram. Rukun yang kedua ialah tawaf. Rukun yang ketiga sa'i. Yang keempat bergunting ataupun bercukur, yang namanya tahallul. Dan yang kelima tertib. Kemudian hak wajib pula tuan-tuan ada berapa? Ada 2 saja. Ada 2 saja. Tu hak wajib haji. Yang pertama ihram di miqat, wajib haji, wajib umrah. Ihram di miqat dan tinggalkan larangan dalam ihram. Kalau boleh tengok link ni, kita tengok Bir Ali ni tuan-tuan. Bir Ali lah, kalau kita mai daripada Madinah tuan-tuan, kita akan niat ihram kita di Masjid Bir Ali. Ini Masjid Bir Ali tuan-tuan. Miqat Zulhulaifah. Nama dia miqat tu Zulhulaifah ataupun Bir Ali, sama. Ini masjid dah. Tuan-tuan kalau terlupa kasut, tak ada kain ihram, boleh mai beli tanah. Kalau tak bawa lah kasut telipar ke apa kan, insya-Allah boleh beli tu, ada orang duk jual macam tu. Ini masjid dah, Masjid Bir Ali tuan-tuan. Memang ramailah pakat perhimpun di sini, baik pun boleh parking di situ. Selesa. Beli ayak ada, nak mandi di situ pun boleh. Lepas tu kita sembahyang sunat ihram di situ dan kita niat ihram di situlah. Ini gambar dah lah tuan-tuan, nampak lah. Ni nak pergi ke masjid dan ke bilik ayak, dia dah laluan dia. Kemudian kita tinggalkan larangan dalam ihram. Apabila dah niat ihram di miqat, tinggalkan larangan dalam ihram. Itu. Ini rukun dan wajib sebesar sekali lah. Jadi peringatan tuan-tuan, sebelum kita nak niat umrah di miqat di Bir Ali tu, digalakkan jemaah melakukan amalan sunat. Amalan sunat. Maksudnya kita duduk di hotel kita di Madinah tu, kita dah buat benda-benda ni. Yang pertama kita kerak kuku. Yang kedua mengandam, merapikan janggut, misai dan rambut, pendekkan semualah, pipet. Yang ketiga menanggalkan bulu, sama ada bulu ketiak, ari-ari atau sebagainya. Cukur ke, gunting ke, terpulang ke tuan-tuan lah. Mandi sunat ihram. Saya ingat mandi sunat ihram tu lebih baik kat hotel lah. Sebab kalau nanti kalau kat Bir Ali tu tuan-tuan, ramai kan. Mungkin ramai. Bila ramai, sesak lah. Jadi kita mandi siap-siap sunat ihram kita tu di hotel kita. Dan mengambil wuduk. Wuduk pun kita ambil juga di hotel kita tu. Ataupun kalau dah batal wuduk, bolehlah kita nak main ambil di Masjid Bir Ali tu. Tak apa. Tu tang wuduk tu tak apa nak kalut sangat. Ataupun nak qada hajat pun tak kalut sangat. Tapi nak mandi tu mungkin ambil masa sikit lah. Kemudian kita pakai wangi-wangian pada badan tuan-tuan. Pakai pada badan, jangan pakai pada pakaian. Boleh kita nak lomok minyak esen ke, minyak atar ke pada badan kita. Okey. Kemudian kita nak pakai minyak rambut, boleh. Kemudian pakai kain ihram siap-siap. Siap pakai kain ihram atau telekung warna putih. Telekung warna
warna putih. Dan kemudian sembahyang sunat ihram. Yang ni sembahyang sunat ihram ni, kalau kita mai daripada hotel kita nak sembahyang di masjid. Okey. Sembahyang kat Masjid Bir Ali tak apa. Kalau sembahyang di hotel pun boleh, tapi saya ingat lebih baik kita sembahyang kat dekat Masjid Bir Ali, kerana lepas kita sembahyang tu kita akan terus niat ihram. Jadi ingat tuan-tuan, kat hotel tu jangan niat ihram lagi. Main niat di miqat dah. Memanglah sah kalau kita niat kat hotel pun. Tapi apabila kita dah niat, maka kita kena jagalah pula larangan dalam ihram. Tapi kalau kita belum niat, tak apalah. Kalau berlaku apa-apa pun larangan dalam ihram tu, pasal kita tak niat lagi. Kita main niat di mana? Di Bir Ali. Begitu tuan-tuan. Jadi semasa kita di hotel kita tu di Madinah tu, kita mandi di situ. Jadi mandi sunat ihram ni, hukum dia sunat. Nawaitul ghusla sunnatul ihram lillahi ta'ala. Dalam hati kita niat saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Boleh kita nak guna sabun ke shampoo ke untuk nak sucikan badan kita, tak ada masalah. Kan? Kemudian buat apa pula tuan-tuan? Ni cara pakai pakaian ihram lelaki. Yang pertama, lipat dulu sekali. Tu bawah tu lah. Kemudian yang kedua, lipat pula kali yang kedua. Tu langkah yang kedua lah. Kemudian yang ketiga, gulung. Gulung kan, kita gulung. Kemudian yang keempat, buh tali pinggang. Kemain lah tu. Kan? Kemudian ini jadi lagu tu lah. Jadi lagu tu. Ni bukan dia nak angkat berat apa dah. Tunjuk body pada ini, nak tunjuk cara tuan-tuan. Cara dia langkah kelima. Langkah yang keenam, selendang tu. Hak di atas tu, kita selepang atas tu. Kan? Yang ni hak yang sebelah kiri ni, hak kita tengok ni, hak buka bau ni, itu secara ittiba'. Secara ittiba' sunat apabila kita nak tawaf ataupun kita nak sa'i, kita ittiba'. Maknanya kita buka bau belah kanan. Tapi kalau kata kita dalam perjalanan daripada Madinah, Bir Ali, dalam bai, kita pakai cara yang biasa, iaitu tutup dua-dua bau, ambil beg galas tu, galas macam tu. Macam tu cara dah. Kalau ada lencana, bubuh lencana di apa? Di kain tu. Tu ada lencana tu kan. Lekat tu. Itulah. Itu maknanya hak yang tutup tu ketika mana kita sembahyang, ketika mana dalam perjalanan dekat airport ke, dekat apa, Bir Ali ke, pakai macam tutup semua tu. Masa nak tawaf saja kita buka bau belah kanan tu. Dan juga semasa kita sa'i, buka bau belah kanan. Waktu semayang tutup balik bau kita. Sebab kalau kita semayang dalam keadaan terbuka bau, hukum dia adalah makruh. Semayang sah tapi makruh. Ya saya. Kita semayang dulu sunat ihram tu. Lepas kita sembahyang sunat ihram, maka terus niat ihram. Itu. Itu kaedah dia lah. Kita sembahyang dulu sunat ihram. Habis kita sembahyang sunat ihram, kita pun niat ihram. Apabila niat ihram tu, jagalah 13 larangan dalam ihram. Kena dah pada kita. Masa kita sembahyang tak kena lagi. Lepas kita sembahyang, kalau tak niat pun tak kena lagi. Kita berjalan pergi sana dulu, makan pokno lah apa semua ni kan. Kemudian naik atas bas baru kita niat. Masa duduk atas bas itulah larangan dalam ihram kena pada kita selepas kita niat. Tapi saya syorkan untuk tuan-tuan dan puan-puan, niat selepas sembahyang sunat ihram. Sebab dia ada sunat dari situ. Sunat yang pertama ada wudu, yang kedua menghadap qiblat. Sunat semasa nak niat ihram tu ada wudu dan menghadap qiblat. Jadi duduk dalam masjid menghadap qiblat. Okay. Boleh pahala arah tu. Kan? Itu. Ni ihram perempuan pula. Perempuan pakai telekung lah. Ni. Macam-macam lah. Ni contoh pertama. Ada yang pakai macam ni. Maxi apa semua kan. Dia tak tunjuk lah cara nak pakai macam mana.
nak tunjuk tu payahlah sikit. Nak kena buka baju apa semua, tunjuk hak siap dah lah no. Perempuan tahu lah. Orang lelaki tadi dia tunjuk sebelum ni. Kan, tunjuk selai satu-satu. Hak ni tak. Hak ni senang orang perempuan mudah. Tahu dah pakaian apa macam mana. Contoh pertama macam ni. Tak apa. Contoh kedua macam ni. Contoh pakaian tu lah. Ada lagi tak? Contoh ketiga macam ni. Pakai seluar, pakai baju kurung, tudung labuh. Jadi jugalah. Ini contoh orang lah. Ini cara ketiga. Cara keempat, ni hak biasalah kan, pakai kain apa semua, mungkin seluar ada dalam. Kan? Itu labuh sikit dengan telekung hak tadi. Kemudian niat umrah lah. Tu yang tuan tanya tadi ni, niat umrah boleh dilakukan selepas selesai sembahyang sunat ihram ataupun sebelum melepasi miqat. Tu saya kata tadi, kalau kata dalam masjid kita dah boleh niat ihram, atas bas pun boleh kita niat ihram, atau ketika mana bas nak gerak baru kita niat. Syarat kita duduk dalam kawasan miqat tu. Jangan lepas pada miqat. Lepas pada miqat sah niat kita, tapi kena bayar dam. Itulah nak elak daripada dam, kena pastikan supaya kita niat itu betul di tempat dan di kawasan miqat. Jadi nak niat macam mana? Umrah ni, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat dalam hati kita, saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Cukup. Niat tu masuk sekali lah cukup. Lepas tu buat amalan sunat alaih lah, baca Quran, zikir, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, apa semua. Itu. Jangan diulang-ulang niat itu. Niat jangan diulang-ulang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ulang, perempuan ulang ketika mana di miqat, tak apa lagi. Kalau luar daripada miqat pun ulang juga. Tak apa hati ya, tadi niat di Bir Ali tu, dia main niat di RNR Gurun. Gurun pula lah. RNR sana lah. Dia sampai-sampai tu dah nak sembahyang, kita kata nak sembahyang maghrib dengan isyak, nak buat jamak tu, dia pergi niat ihram pula dah. Dia tanya tuan-tuan lah, nak pakai niat hak mana ni? Hak baru ke hak lama? Hak lama. Dia niat tu. Nak guna niat hak mana tu? Hak mana yang terpakai sebenarnya? Hak lama ke hak baru? Hak baru. Orang lelaki nak hak baru ya. Dah ni hukum. Hak baru. Niat hak lama tu batal, hak baru tu terpakai. Hak baru di luar daripada miqat. Dah kena bayar. Kena. Tu saya kata tadi, jangan ulang-ulang niat. Tak pasal-pasal 350 rial. Kena bayar dam. Sedangkan duit tu boleh beli daging unta. Atau beli apa-apa lah kan. Tak pasal-pasal tuan-tuan. Pasal dia ulang-ulang niat. Tu masalah. Tak perlulah, tak perlu. Yakin cukup. Jangan ulang. Kan. Nawaitu. Saya duduk pesan banyak kali lah tuan-tuan. Macam-macam lah. Niat apa-apa lah. Mayang ke, mandi junub ke. Nawaitu. Tu dia daripada subuh sampai keluar matahari. Duduk nawaitu tak habis lagi. Ni pun masalah tuan-tuan. Ada yang bercucu-bercicit dah. Duduk nawaitu juga. Kok mana cerita ni. Jadi yang tu tuan-tuan kena apa? Berubatlah, kena ikhtiar untuk nak elakkan daripada syak wasangka, keraguan dan juga was-was tu kan. Jadi kena yakin lah. Sebab tu kena mengaji. Apabila mengaji kita yakin, okey lah. Niat ni apa? Qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Terlintas satu benda apa yang kita nak buat dan terus kita buat. Jadi dia kan. Jadi kita sembahyang kan, Allahu Akbar, niatlah hati kita. Masa kita takbiratul ihram tu, sembahyang apa yang kita duk buat lah ni? Sembahyang maghrib. Jadi usalli fardal maghribi. Cukup tak? Saja aku sembahyang fardu maghrib. Kalau kita sembahyang seorang lah, sah lagi niat gitu. Saja aku sembahyang fardu maghrib. Sah. Pasal apa? Dia ada 3 benda lah. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad tu apa? Usalli sahaja aku sembahyang. Ta'arud apa dia? Fardu ke sunat? Fardu. Ta'yin. Sembahyang apa yang kita sembahyang tu? Maghrib ke isyak? Maghrib. Cukup. 3 rakaat.
Kerana Allah Ta'ala memanglah kita sembahyang maghrib bukan 2 rakaat. Tentu kita kena sembahyang 3 kerana Allah Ta'ala. Masuk dekat tu pun dah memadai lah kalau ikut hukum. Cuma kalau kita ikut imam, kena tambah makmum makna. Itulah beza dia. Gitu tuan-tuan. Jadi mudah lah. Mudah. Bila kadang-kadang dia jadi payah tu pasal apa? Kadang dia ujian dia main pada dia lah. Syaitan minal jinnati wan nas ni, syaitan ni daripada jin pun ada, jenis manusia ganggu dia apa ada apa semua kan. Jadi itu dia nak kena apa? Bila dia belajar, dia yakin clear. Kan? Itu yang penting lah tuan-tuan. Dalam soal niat ni lah. Baik. Yang ni bagi orang perempuan lah no. Orang perempuan nak buat umrah ni, pasal ni nak pergi umrah yang tempoh sat ni. Kalau tempoh lama ni tak perlulah yang ni kan. Kalau tempoh lama maksudnya macam mana? Masa kita duduk di Mekah buat haji, tu pun nak kena juga niat bersyarat sekiranya dia pergi buat umrah, dia nak balik dah esok ni, kena niat bersyarat juga. Kan. Baik, bagi orang perempuan niat bersyarat bagi wanita sahaja. Ketika mana suci, ketika mana tidak datang haid, maka dia pun berniatlah umrah macam ni lah. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dan sekiranya aku terhalang oleh halangan haid, jadi halal lah aku. Dia kena niat lagu tu. Orang perempuan. Yang ni yang kita beri penekanan supaya orang perempuan ambil perhatian. Niat bersyarat ni memang dalam modul tabung haji pun ada niat bersyarat kan. Nak cerita kat tuan-tuan sebab apa kena niat bersyarat. Kerana kita bimbang mana tahu nanti datang haid sedangkan kita dah nak balik. Waktu kita suci tak apalah kan. Tapi apabila sampai di Mekah, ditakdirkan Allah haid kita mai. Kita duduk di Mekah hanya 3 hari dah contoh. Haid kita 7 hari. Kalau tak niat bersyarat tuan-tuan kena tunggu sampai 15 hari. Puan-puan lah kena tunggu, tuan pun kena tunggu juga, bini tak balik. Kan? Kena tambah duit, kena sewa rumah, banyak cerita lah. Kalau boleh tunggu tak apa. Ni hak umrah nak pergi lah 15 hari ni. Kalau haji tak apa, dia 45 hari. Lama masa kan, dan lah kesuci pada haid, boleh tak niat bersyarat pun. Ataupun kalau dia tak niat bersyarat pun, dia nak tunggu bagi haid dia habis, tak apa, dia boleh tangguh penerbangan dia. Dia boleh pergi habaq kat jabatan penerbangan untuk tangguh penerbangan balik dia, tak apa. Tapi kalau hak umrah nak minta tangguh je lah. Minta tangguh tak boleh, lepas tu kena tambah duit, kena ubah pula terbang. Tu tak ada. Jadi gitu. Baik, jadi apabila orang perempuan dia niat macam ni, dalam keadaan dia suci, dalam keadaan dia bersih lagi, tak datang haid pun, dia niat macam ni, maka apabila jemaah haji wanita berkenaan, jemaah umrah tadi ni datang haid sebelum tawaf umrah, maka gugurlah ihram umrahnya secara automatik. Jadi halal takwirah. Tadi masa dia di Bir Ali, dia niat bersyarat ni, contoh dia niat bersyarat macam ni, aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, dan jika sekiranya aku terhalang oleh halangan haid, maka jadi halal lah aku. Ataupun jika sekiranya aku kedatangan haid, maka jadi halal lah aku. Sampai di Mekah, simpan beg apa semua, nak pergi tawaf umrah, haid pun mai, maka automatik jadi halal. Lala tu juga jadi halal. Maknanya dia tak terikat dah dengan larangan dalam umrah, dan niat hak tadi pun hapus kira. Niat umrah dia tu dah tak kena dah pada dia. Jadi halal takwir. Maka duduk tahu lah, duduk di hotel lah. Kan? Duduk di hotel. Boleh lah kalau dia nak pergi ziarah masjid boleh, tapi takat tempat sa'i tu boleh lah. Tak boleh masuk di dalam masjid, tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak sembahyang, tak boleh. Tak lah kan larangan dalam haid. Ada yang besar kan? Jadi gitu. Baik, tunggu setelah mana suci. Dan jika dia hendak mengerjakan umrah pula, dah suci lah kita kata, dia pergi duduk 5 hari, haid dia mai 4 hari saja.
Hari kelima tu confirm kata suci dah, dia pun mandi apa semua, dia nak buat umrah dah lagi pasal ada sehari lagi. Maka dia pun pi ke miqat yang berdekatan dengan Mekah ni ialah di Tan'im 5 km. Ataupun Hudaybiyah 29 km ataupun di Ja'ranah 22 km. Naklah dia pakai pakaian ihram lah. Pakai ihram ni maksud pakai telekung tadilah. Dia pergi niat semula di situ. Niat umrah, kemudian balik mai tawaf, sa'i, bergunting, tertib, dapatlah umrah dah. Tuan-tuan. Tapi sekiranya dia tak niat bersyarat, dia kena tunggu sampai habis haid dia. Barulah boleh dia pergi buat tawaf tadi. Dibimbangi kot haid dia tu panjang sampai hari dia nak balik, tak selesai lagi. Itu nak buat macam mana tuan-tuan tu? Itulah yang nak dikenakan tahallul ihsar. Dia kena keluar 2 marhalah 91 km daripada Mekah, maka dia kena baru boleh dia buat tahallul ihsar. Tahallul ihsar tu tuan-tuan kena sembelih kambing. Dah disembelih kambing, kemudian waktu tu dengan niat, kemudian dia dengan niat tahallul ihsar, kemudian dia kena bergunting, lepas bergunting tu baru dia jadi halal. Baru dia jadi halal. Jika sekiranya umrah yang dia buat tu umrah wajib, dia kena pergi balik Mekah. Setelah mana suci atau setelah mana ada duit pula. Pergi sambung balik tawaf dia tak selesai tu. Jika sekiranya umrahnya sunat, tak perlu diulang semula. Itu tuan-tuan. Baik. Kita tengok pula. Ni ketika mana haid pula. Tadi ketika mana suci, ni ketika mana haid. Macam mana nak niat bagi orang perempuan? Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Jadi orang perempuan ketika mana pergi Mekah, nak pergi Mekah, kalau dalam keadaan haid pun kena niat tak? Kena niat. Dia kata dia tak suci ni, dia dalam keadaan haid, tak niat apa? Memang tak boleh buat, kena niat. Dan niat dia tu tak berdosa dan tak kena dam. Niat dalam keadaan haid. Jadi nak niat macam mana? Yang kata niat dalam keadaan haid bersyarat. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya haid aku berterusan sehingga saat aku pulang, maka jadi halal lah aku. Tu syarat dah tu. Dia tambah niat tu. Jadi nota yang pertama, jemaah wanita berkenaan masih dalam ihram umrah. Apabila dah niat umrah, pergi tak mana pun dia terikat dengan larangan ihram. Dan mesti jaga pantang larang umrah. Dia kena jaga larangan dalam umrah tadi. Yang kedua, setelah mana suci daripada haid, jemaah berkenaan melakukan tawaf, sa'i dan tahallul umrah. Dah suci tu, baru boleh dia pergi tawaf, dia pergi sa'i, dia pergi bercukur, bergunting dan tahallul umrah. Tertiblah tahallul umrah tu maknanya bergunting tadi. Baik, cuma ada satu lagi benda. Fatrah an-naqa. Tempoh suci dia bagi wanita haid ni 24 jam. Dari waktu kering haid dalam tempoh haid. Contoh, haid dia 7 hari. Kemudian ditakdirkan Allah haid dia main 4 hari lah. Maka dia masih dalam tempoh haid tuan-tuan. Dia pun pergi cek apa semua memang kering. Kering dan tak ada dah apa kesan-kesan apa haid tadi ni. Dia pun mandi. Boleh tak mandi? Boleh. Contohlah haid dia berhenti pukul 6 pagi. Maka dia pun mandi pukul 6. Boleh lagi dia nak pergi tawaf? Tak boleh. Kena tunggu 24 jam. Tidak sah tawaf, sa'i dan tahallul dalam tempoh kurang 24 jam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab fatratun naqa bagi orang perempuan ialah 24 jam. Tempoh suci 24 jam. Jadi dia kena tunggu dulu. Hari yang kelima tu contohnya dia kena tunggu 24 jam sampai 6 pagi esok. Selepas pukul 6 pagi esok memang tak keluar dah, baru boleh dia pergi tawaf, sa'i, tahallul umrah dan tertib tu. Jika sekiranya dia pergi tawaf, dia tak apa, dia tak confirm dah, tak ada dah, habis dah.
Dia pun pi tawaf, pi sa'i. Kemudian bercukur, bergunting apa semua, selesai. Tunggu sampai esok, tak keluar juga. Tunggu sampai lusa pun tak keluar juga. Tak ada dah. Okeylah, tak apa. Tapi sekiranya kurang daripada 24 jam tu, contoh dia pi hadir mandi pukul 6, pukul 8 dia pi tawaf, sa'i, kemudian bercukur, bergunting, tahallul sa'i tadi ni, tahallul umrah tu, dan tertib, maka dia balik mai. Habis dalam pukul, kita kata pi pukul 8, habis pukul 10. Pukul 11 dia datang, haid tu mai pula dah. Maka apa yang dia buat tadi semua batal. Dan dia nak kena bayar dam. Punca pasal apa bayar dam? Bergunting dalam ihram. Tu hak dia bergunting tadi tu dikira bergunting dalam ihram. Kena bayar dam pula lah tu. Tu nampak tuan-tuan. Sebab tu kena tunggu 24 jam. Baik. Sekiranya jemaah berkenaan tidak kering haidnya sampai pulang. 4-5 hari tak kering. Lalunya haid 7 hari kan. Biasaan tu. Bagi yang niat bersyarat, maka gugurlah larangan ihramnya. Jadi halal terus. Duduk atas kapal terbang pun haid duk ada lagi. Kira sampai hari dia balik tu, kira haid duk ada lagi. Jadi automatik jadi halal lah. Umrah dapat tak? Tak dapat lah tuan-tuan. Bagi yang niat tidak bersyarat, bagi yang tidak niat bersyarat, hendaklah melakukan tahallul ihsar. Yang saya sebutkan tadi ni. Kalau dia tak niat bersyarat, dia terpaksa balik juga mai ke Malaysia. Tapi balik tu dalam keadaan ihram. Apabila dalam keadaan ihram tu sampai di kampung dia kena cari kambing seekor. Ataupun daripada Mekah tadi telefon dah, kambing seekor. Kambing pula yang lulus untuk nak buat akikah dan korban. Dia bukan boleh ambil kambing nangoi ikut kampung tak boleh. Dia kena ambil kambing yang nak dibuatkan akikah ataupun korban. Mana yang cukup umur 700 pula. Mahal tu kambing tu. Kan tuan-tuan. Dan apabila tu dan menyembelih seekor kambing dan bergunting rambut di kampung halaman dia. Di kampung halaman lah, balik mai Gurun Jaya lah. Sembelih di sini. Dan apabila sembelih tu dengan niat tahallul nusuk dia, kemudian baru dia bergunting. Maka barulah dia tu jadi halal. Apabila selesai urusan tu semua. Jika umrahnya umrah wajib, macam ni. Jika umrahnya umrah rukun, umrah fardu lah. Kali pertama dia buat umrah, wajib i'adah, maka wajib ulang. Kena buat balik. Dan jika umrah sunat, tak perlu i'adah, tak perlu ulang. Saya abang dah tadi ni. Itulah tuan-tuan. Jadi dua-dua perkara ni yang kena beri perhatian. Sebab tu orang nak pergi buat umrah ni, kena ambil kira ni tuan-tuan. Ada soalan kadang tu, dia kata kami ni pencet lama dah. Haid tak main lama dah, 10 tahun dah pun. Nak kena niat juga kah? Tuan-tuan, ihtiyati nama dia, kewaspadaan. Waspada ni maksud dia apa? Tak main 10 tahun dah, ditakdirkan Allah tahun ke-11 main. Pergi umrah tu, haid tu main pula. Confirm haid, bukan istihadah, bukan darah pacat apa dah. Contohlah. Tu macam mana orang buat? Saya kata, kita ni apabila kita niat bersyarat, itu backup untuk kita. Backup ni apa? Maknanya apa? Talian hayat lah kan. Orang tak boleh, alat bantuan untuk kita. Bantu kita. Kalau berlaku benda tu kat kita, kita ada, orang kata apa? Talian hayat kita yang boleh tolong kita. Tapi kalau kata kita tak niat, berlaku kat kita, tak ada apa. Tak boleh tolong tu. Apabila tak boleh nak bantu kita tu yang kita nak kena buat tahallul ihsar. Jadi kita niat tu tuan-tuan sebagai orang kata apa? Backup dan juga alat bantuan untuk kita. Niat bersyarat ni dengan orang perempuan. Orang lelaki pun gitu lah. Orang lelaki boleh tak? Kalau dia tak sihat, pi Madinah pun dah masuk wad dah. Jadi dia nak balik mai nak pi buat umrah tu tuan-tuan, di miqat Bir Ali tu dia niat bersyarat. Macam mana? Saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya aku terhalang oleh sesuatu, maka jadi halal lah aku. Itu masuk semua. Terhalang oleh sesuatu ni apa? Sakit kah?
Tak boleh nak pergi tawaf, bukan apa semua. Apa-apa saja halangan, halallah aku. Jadi kalau dia pergi sana, masuk wat 5 hari. Memang tak boleh nak pergi. Orang nak usul pun tak boleh, koma dah apa semua. Jadi automatik dia jadi halal. Itu bagi orang lelaki. Orang perempuan, gitu jugalah. Apabila dia, kalau dia tak niat kerana haid pun, dia niat terhalang oleh sesuatu, tak kira lah. Haid pun kira halangan juga, sakit pun kira halangan juga. Maknanya niat yang terhalang tu, dia termasuk semua sekali. Begitu perempuan sekalian dan tuan-tuan sekalian. Jadi gitu. Jadi kita niat bersyarat. Walaupun kita dah tak pernah datang haid lama dah, mana nak tahu Allah nak takdirkan dia mai pula. Keluar loh. Habaq kat suami haid mai pula. Tok Wan ni pun sambil hidup menengok, kok mana mai pula dah. 10 tahun dah hang pencen ni mai pula ni. Allah nak takdirkan. Mula-mula duk fikir menengok juga, lama-lama dia kenyih Tok Wan tu. Sebab Tok hang no, subuk lagi hang ni punya. Dia kan nak cari bilik berkat pula tu. Tuan-tuan. Itu cerita dah lah. Tak apa, niat bersyarat ni boleh kita gunakan. Syarat tu akan kena kat kita jika sekiranya apa yang kita niat tu berlaku pada kita. Kalau tak berlaku pada kita, kenalah. Contohnya, kita adalah keadaan suci. Tadi kita niat bersyarat. Pipi sana pun suci elok juga. Tak ada apa, jalan terus je lah. Mai haid tu baru kena syarat tu kat kita. Kalau tak mai, tak apa. Terus je. Gitu tuan-tuan. Baik. Pantang larang ihram. Ni pantang larang ihram ni kita tahu dah ada 13 semua no. Cerita dah itu pun kan. Ni saya cerita secara apa? Secara ringkas lah. Yang pertama pakai pakaian bersarung bagi lelaki lah. Tak boleh pakailah bersarung ni. Kepiah, baju, singlet, seluar dalam, stokin, gad lutut, gad lengan, semua tak boleh tu. Itu semua kira bersarung. Bersarung ni makna berserelum kain plekat, sarung juga. Yang jek tengah-tengah tu, kalau kain plekat tak jek tengah-tengah tak apa. Tapi dia berjalan nampak lebuh raya. Lebuh raya tu buka. Jadi itulah. Jadi dia kena pakai macam tu. Dia kena pakai hat tak jek tengah-tengah tak apa. Tapi kalau yang berjek di tengah, dia kira serelum. Tak boleh lah orang lelaki. Tutup kepala. Tutup kepala ni dengan apa? Dengan kepiah tak boleh. Dengan, lagi ada gambar tuan-tuan. Payung hat lekat di kepala tak boleh tak? Kain ihram, topi, songkok. Tu. Orang perempuan tutup muka. Tutup muka ni pakai apa? Pakai mask ni, penutup muka ni. Ataupun dia pakai apa tu? Saya dah tunjuk dah dulu ni. Cool fever. Tu ubat demam tu. Dia letak atas kepala ni panjang lagu tu kan. Letak tu tutup dari ni pun tak boleh juga. Tapi kalau pakai koyok, pelekat kecil-kecil tu, tu tak apalah. Jangan buat besar. Hak besar tu kau tutup semua tu tak boleh. Itu di antara tak boleh dah. Orang lelaki boleh tutup muka. Orang lelaki boleh, orang perempuan tak boleh. Mana lori? Okey, yang keempat pakai sarung tangan. Sarung tangan ni maksudnya sarung tangan lah. Habis semua tangan 5 jari kita masuk pergi dalam dalam sarung tu. Tak boleh. Lelaki pun tak boleh, perempuan tak boleh. Bau-bauan tak boleh kak. Minyak atar, minyak apa? Bau-bauan apa sajalah yang berbentuk bau-bauan yang litatayub. Tatayub ni maknanya nak bagi segak, nak bagi elok, nak bagi cantik, nak bagi comel. Deodoran, tak mau bagi busuk ketiak kan. Pakai waktu dalam ihram tak boleh. Pasal dia kira bau-bauan. Tapi kalau kita nak mandi pakai shampoo tak apa. Pakai ubat gigi ada bauan tak? Bunga cengkeh lah apa semua kan. Pudina tak apa. Kemudian kalau kata kita pakai sabun bau, nama pun sabun bau, boleh tak? Boleh. Boleh kita pakai. Yang tu sebab apa dibenarkan? Pasal yang tu bukan untuk tujuan wangi-wangian. Itu tujuan untuk pembersihan, tansif. Minyak apa? Kemudian pakai minyak di kepala ataupun janggut. Bulu, mana-mana bulu tu kena minyak tak boleh. Minyak apa pun tak boleh. Minyak ikan pun tak boleh. Minyak apa? Minyak gulai ke? Minyak sayur kan semua tak boleh. Minyak sajalah. Abang tak minyak gamat apa tak boleh. Janji minyak. Tak boleh tuan-tuan. Pasal apa? Dia kira
minyak. Pada mana? Di kepala, janggut, bulu. Ataupun bulu lah. Di kepala tu rambut lah maksud dah. Janggut, misai, ni kira bulu semua. Mana bulu badan kita? Tak boleh. Minyak angin nak wangi tu sakit kepala. Tu tak apa, tu tak apa. Minyak angin lah. Minyak cakapak. Minyak cakapak, minyak caklang. Kan? Untuk tujuan perubatan tak apa. Macam minyak gamat tadi pun kalau tujuan perubatan tak apalah. Minyak gamat tujuan perubatan no. Sakit urat. Pasal dia bukan untuk wangi-wangian. Kan? Yang tak bolehnya untuk wangi-wangian. Itu untuk ditatayub lah. Tapi yang kata minyak tadi ni macam kita makan tadi ni dalam gulai kita tu ada minyak, dalam nasi kita ada minyak. Jadi kalau minyak tu kena pada apa? Misai kita. Tu kena banyak dam. Bagi orang lelaki lah. Orang perempuan tak gaduh duk fikir tu lah. Jadi sebab tu kita syorkan orang lelaki apabila dalam ihram cukup semua misai. Kumis ni pun cukup lu. Janggut tak apa duk bawah sikit. Kalau tidak kena nganga pergi lu. Satu nganga tak mau bagi kena minyak. Sebab ada lagi tak yang tu tu. Kita kena hati-hati. Tapi kalau kata untuk tujuan perubatan tak apa tuan tadi lah. Macam kata minyak angin tadi kan, kita sakit kepala kita buh, tak apa. Pasal minyak caklang tu tak ada orang buh di baju pun. Bagi wangi dah. Minyak gamat ada orang buh di baju. Kan. Orang duk buat mengurut, sakit urat, tergeliat tu ya. Isteri-isteri pun kadang malam-malam tu bubuh minyak gamat penuh. Suami balik mai tak boleh. Pasal apa? Bau minyak gamat. Bawang goreng, jintan manis, semua dah bau. Mandilah. Tuan-tuan. Kan. Itu contohlah kan. Okey, tanggalkan rambut atau bulu. Tak boleh kat. Nak gunting rambut semua tak boleh. Potong kuku tak boleh. Potong pokok, tebang pokok tak boleh. Memburu binatang. Burung ke? Burung mak pati tu, kita tak buru dah tapi kita pergi gempak dah. Tak boleh juga tuan-tuan. Tak boleh. Makna kita seolah-olah apa? Ganggu dah. Tak boleh dah. Pendahuluan persetubuhan. Ni pun tak boleh tak? Pas kita niat ihram. Peluk cium yang merangsangkan syahwat tak boleh. Bersetubuh tak boleh, berkahwin, akad nikah apa semua tak boleh. Ni 13 larangan dalam ihram. Mari kita tengok gambar sikit tuan-tuan. Jenis selipar yang tak dibenarkan untuk lelaki. Ni orang lelaki kena ambil perhatian ni. Ni nak pakai niat dah kita niat ihram, kita pakai kasut macam ni tak boleh. Kalau belum niat tak apalah kita pakai. Tu dia ambil contoh tu dah. Ni dia duduk di hotel lagi tu kaki pak cik ni, pak haji ni. Dia pakai kasut seralum tu, tapi kemungkinan dia tak niat lagi betul tak? Tak apalah. Tapi kalau kata dia niat, dia dah pakai macam tu, kena banyak dam. Kemudian kasut yang tak nampak semua 5 anak jari tak boleh kak. Tu macam kasut kalau biru tu, kasut kerok tak boleh kak tu, kerok. Pasal tak nampak semua jari-jari. Kita kena nampak semua 5 anak jari tu kena bagi nampak. Ini kasut yang tak dibenarkan lah. Selipar ataupun capal yang dibenarkan dalam ihram lelaki ni ialah dengan menampakkan seluruh tumit kena nampak dan kesemua jari kaki. Tak nampak jari kaki, nampak kepala tu pun tak apa dah. Ru'usul asabi' dalam kitab disebut. Ru'usul asabi' ni kepala anak-anak jari tu nampak. Tak apa dah. Bagi nampak semua lagi bagus. Jadi macam mana nak boleh pakai nampak semua? Tu dia. Kasut yang lulus untuk pakai cap bowling. RM6 9 rubang. Beli kat tu. RM7 kalau ni naik dah kot. RM8 ke? Ada. Nak kata saya ada tu contoh. Tu beli kat kasut tu. Tu nampak semua tak? Nampak. Ataupun beli selipar Jepun nampak. Tu. Kalau oren tu pun nampak, kalau hitam tu pun nampak. Tumit kena bagi nampak, jari kena bagi nampak. Nampak tu tak apa dah. Beli yang ni lah. Jangan beli nampak 4 saja. Satu tak nampak. Kecuali jari ada 4 tak apa. Kecuali jari dia ada 4, nampak 4. Tak apalah. Tapi jari dia ada 5, nampak 4 saja. Tak sah. Bukan tak sah apa. Sah lah tapi kena banyak dam. Sebab dia buat larangan dalam ihram. Ni tak boleh kak ni.
Pakai pin, tuan-tuan. Ni pun ada berlaku ni. Pakai pin di kain hak belah atas tak boleh. Kain orang lelaki ni hak pakai ihram tu hak belah atas jangan duk buh pin, jangan duk buh kancing, jangan duk buh butang, jangan duk buh apa kancing tet ke apa semua tak boleh. Tak boleh. Tu hak ni dia buh khosang tak boleh. Hak belah atas lah. Hak belah bawah tu bubuh hak tang pinggang tu tak apa. Macam kita buh tali pinggang kan. Pasal kita nak jaga aurat kita apa semua, tak apa nak bagi kemah. Tutup kepala, buh kain ihram atas kepala tak boleh. Macam tu tutup kepala. Kemudian orang perempuan tadi tutup muka macam tu. Tak boleh lah. Tutup muka macam tu pun tak boleh. Baik. Kemudian pakai sarung tangan. Tu. Sarung tangan. Orang perempuan jugalah. Ni tutup kepala tadi saya kata ni pakai payung lekat di kepala. Ustaz Razak tu, Ustaz Razak. Lupa dah boleh. Ataupun pakai songkok kepiah tu. Payung tu tak boleh tu, payung tu. Payung tu memang boleh lah kalau belum ihram, tak duduk lah ihram tak apalah. Syok kan pakai payung tu kan kita sorang semua tak duduk pegang apa kan. Tapi dalam ihram tak boleh pasal dia lekat di kepala. Kan? Tu. Ni pun cukup misai, pakai wangian, gunting akak kuku, semua tak boleh tu. Dia tunjuk gambar lah. Tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Patahkan pokok, dahan pokok. Maknanya membinasakan tumbuh-tumbuhan. Tak boleh. Lepas tu tangkap burung merpati, pergi duduk gempak burung merpati. Ada orang burung merpati banyak lah. Dia duduk lah ihram, dia duduk ligan burung merpati. Berburu. Hatta belalang pun tak boleh. Bunuh belalang pun tak boleh. Belalang tu dikira binatang buruan. Macam ikan dalam kolam tak apalah. Kalau jengkin, ulat apa semua tu boleh ke? Nyamuk, binatang buruan ke? Kalau jengkin main nak ketik kita. Kalau jengkin kita apa kata kalau jengkin ketiklah aku dalam ihram tak boleh buat apa ke? Sedap ke tak? Hak tu bukan binatang buruan, hak tu berbahaya. Bolehlah kita bunuh. Kan? Tu. Hak ni macam belalang. Belalang tak boleh tuan-tuan. Pasal belalang dikira sebagai binatang buruan. Larangan. Ni adab masuk Mekah tuan-tuan. Macam mana 10 minit lagi nak buka soalan kot? Adab masuk Mekah, mari kita cerita sikit lagi lah. Telah berniat ihram di miqat. Tu lepas tu saya katakan tadi, apa-apa keadaan sekalipun kita kena niat ihram nak masuk pergi Mekah ni. Macam orang perempuan haid tadi kan, niat ihram juga. Niat ihram juga. Dengan cara niat bersyarat. Yang kedua, meninggikan suara dengan bertalbiyah. Orang lelaki lah, tinggikan suara labbaik Allahumma labbaik. Tak apa. Orang perempuan slow sikit. Ala qadar lah. Yang ketiga, masuk Mekah ni tengok rumah di Mekah tu baca doa lah. Duduk atas bas tu, nampak dah rumah di Mekah tu, baca doa. Ada dalam buku kita. Tidak berniat untuk melakukan kesalahan di Mekah. Jangan niat untuk nak buat maksiat, nak buat benda-benda tak bermanfaat di Mekah ni. Yang kelima, tidak mengambil barang yang tercicir, luqtah. Ni barang-barang yang kita jumpa dalam perjalanan, jangan ambil. Itu adab dah. Kecuali lah tengok-tengok pasport kita sendiri, ambil lah. Duit kita jatuh, duit kita, ambil lah. Ni kita tak tahu hak siapa ni. Ataupun pasport kawan kita tahu, tak apalah kan. Ni kita kata mungkin duit ke, barang meh ke, kita tak tahu hak siapa. Jangan ambil, itu adab dah. Sentiasa bertalbiyah sebelum tawaf. Talbiyah lah, labbaik Allahumma labbaik. Berhenti talbiyah sebelum tawaf. Sebelum nak tawaf berhentilah pula. Jangan tengah tawaf pun labbaik Allahumma labbaik juga. Masa tawaf kita bacalah hal lain kan. Baik. Yang ke-8, rafasa wala fusuqa wala jidal. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maknanya jangan buat benda rafas. Benda rafas ni ialah benda-benda yang membatalkan haji dan umrah kita. Contoh bersetubuh sebelum tahallul pertama, batal. Itu rafas tuan-tuan.
Mana bersetubuh dengan isteri pun semua kan. Sebelum tahallul awal. Itu membatalkan haji kita. Ataupun benda-benda yang lain lah. Fusuk, buat benda-benda keji, benda mungkar. Buat benda khurafat. Tanam batu. Tanam 7 biji batu di bumi Arafah. Dengan niat hasrat dia tutup 7 pintu neraka. Tu semua khurafat belakang. Pergi kerat tali, kelambu Kaabah, balik buat tangkai. Tu semua khurafat belakang. Itu dia panggil fusuk, tuan-tuan. Fusuk ni benda-benda yang jadi fasik. Boleh apa? Boleh menjejaskan pahala umrah dan pahala haji kita. Dan juga boleh, kalau kata dia yakin, boleh batal aqidah wal'ayazubillah min zalik. Itu dia, tuan-tuan. Sebab tu jangan buat benda macam tu. Jidal ni apa? Berkelahi, bertumbuk, tengkap, bergomoi, bermasam muka. Oh, panjang cerita ni, tuan-tuan. Dia krisis tu berlaku. Krisis tak suka dengan sahabat lah, dia kan nak berkelahi lah. Sampai bertumbuk lah, bergomoi lah. Allahu Akbar. Jaga, tuan-tuan, yang ni. Memang ujian banyak ni. Dibuat bersama umrah bersama, haji lagi sekal. Kita masuk pergi dalam masjid, kita tahulah masjid tu orang ramai orang. Lepas tu hadap mai pula kadang panggil macam-macam. Jenis Pakistan ke, jenis apa Bangladesh ke, jenis negro kan, negro lah dulunya. Jalan tak pakai kasut dia orang. Kaki dia pun tajam macam pisau. Kita duduk sujud ni, duduk apa? Duduk rokok, duduk sujud lah. Tangan kita tak apa. Tidur ni lah kan. Dia pijak ni macam kena pisau. Jaga-jaga, tengok-tengok, Allahu Akbar. Kaki dia tu punya tajam, dia kematu lah tu apa semua kan. Sabar. Jangan bangkit-bangkit, remote terus. Zaidah berlaku ni, tuan-tuan ni. Dia sembahyang. Kemudian hak puak-puak masuk tu, kadang dia langkah kepala tu tak apa lagi. Ada pula hak langkah dia tekan kepala pula. Kena pula hak pi tu Samsing kampung dusun. Samsing kampung dusun hak nak pi tu hak pi Bekah tu pun. Kawan ni bonti lama dah jadi Samsing ni. Tak apa nak mau dah. Tapi main dengan kena pijak kepala, kena langkah kepala tak bagi, pi duk tekan kepala. Tengah duk sujud, mangkit angkat kepala, pum tumbuk terus. Pom-pam kali. Mayang berterah. Lagi orang mayang lain tumbuk dulu. Ya Allah ya Rabbi. Di balik cerita kat ustaz kata ni tuan. Samsing kampung dusun. Kita ni bukan sembahyang masjid kot dia. Bukan sembahyang masjid gurun, tak apa tempat tu lapang. Hak ni tempat ramai orang macam-macam perangai bersabar lah bagi lebih sikit. Sabar apa dia kata dia punjak dah langkah kepala tak apa ni tekan kepala sakit tu dia tu yang kata dia jadi keliung. Tu pun nak sabar lah tuan-tuan, tengok keadaan. Kadang tu dia. Wallahu a'lam. Ni talbiah tuan-tuan. Mari kita talbiah sekali boleh kau nak ramai-ramai lah. Lupa saya apa pagi tadi ni. Patutnya kita talbiah. Baik. Talbiah ni apa tuan-tuan? Itu perkara sunat yang boleh kita lakukan selama mana kita niat ihram. Selepas kita niat ihram, kita talbiah lah tuan-tuan. Banyakkan talbiah sebab dapat pahala. Baik, 1, 2, mula. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Makna dia di bawah tu tuan-tuan, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, tiada Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. 4 kali kita sebut labbaik tuan-tuan. Sesungguhnya segala puji-pujian, segala nikmat pemerintahan adalah kepunyaan-Mu, Tuhan yang tidak ada sekutu bagi-Mu. Ini makna talbiah tuan-tuan. Talbiahlah ramai-ramai. Yang lelaki boleh kuatkan suara, yang perempuan slow-slow lah. Itu kaedah dia. Atas baik, dalam perjalanan, nak pergi ke masjid, nak pergi buat umrah lah ni, nak pergi tawaf ni.
Talbiah lah tuan-tuan. Ni doa bulan nampak rumah di Bandar Mekah, doa masuk Masjidil Haram, ada juga doa dia. Tengok dalam buku tuan-tuan lah kan. Ni ada kan, ni. Okey. Kemudian ni doa melihat Kaabah, ada juga doa dah. Ada tuan-tuan dalam buku semua dah. Pelaksanaan tawaf pula. Jadi dah bukit apa? Sebelah Haram. Tawaf ni panjang pula lah. Nanti kita cerita kemudian lah kono. Ada lagi kot insya-Allah sebelum sambut puasa ni, ada kita sambung lagi sikit lagi. Ya, saya buka soalan lah dalam tempoh 5 minit ni insya-Allah. Sila. Kalau ada apa-apa insya-Allah. Ya. Yang tu kalau kita lihat pada pandangan doktor lah kan. Pandangan doktor, dia boleh cucuk ke atau dia makan ubat? Yang ni kena tanya pakar perubatan lah tu. Sebab apa? Sebab kalau soal makan ubat ni, adalah doktor beritahu dalam slide bahagian apa ni, dia kalau nak makan ubat tu pun kadang tak disyorkan tau. Sebab kadang dia ada side effect, dia ada kesan sampingan dia. Kadang kita nak bagi darah tu berhenti, tiba-tiba dia main lagi banyak. Buat dah, dia pasal cycle dia tu lari. Darah haid ni dia orang kata apa, dah jadi fitrah kan tuan-tuan, dia keluar setiap bulan darah kekotoran tu. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan. Penyakit darah tu. Jadi apabila kita tahan penyakit tadi tak keluar, jadi kita tahan kentut lah. Masalah tuan-tuan. Jadi tak keluar tu, jadi mungkin dia akan ganggu sistem kita. Jadi disyorkan kalau nak makan ubat tu, doktor lah syorkan ni, dia kata jangan makan sebulan sebelum pi, seminggu sebelum pi, nanti dia ada kesan sampingan. Dia kena makan 3 bulan sebelum pi. Sebab apa? Dia nak bagi serasi balik tu. Itu satu dia. Ataupun tuan-tuan tak perlu makan ubat, tak perlu makan pil, tak perlu apa, cucuk apa semua, boleh guna yang ni. Saya bagi dah dulu ni kan. Ada dah kot tu. Tu apa tu? Doa. Doa amalan untuk memberhentikan darah haid tu. Ada kan? Ada kan? Bagilah tu ni. Ambil amal yang tu. Yang tu. Amal yang tu insya-Allah lah. Kita minta tolong dengan Allah, mudah-mudahan Allah tolong kita. Perempuan kan. Tapi kalau kata ni, kalau haid tu mai pun tak apalah, tapi niat bersyarat macam tadi lah. Hak tu lebih baik. Kita cover dua. Maknanya yang pertama kita baca doa ikhtiar kita ni dengan doa amalan tu. Yang kedua kita niat bersyarat. Jadi dua-dua boleh bantu kita insya-Allah. Itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan perkongsian ilmu kita pada pagi ini ada kebaikan dan kemanfaatannya kepada kita. Bagi yang nak berangkat ke tanah suci, selamat berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan mendapat umrah yang makbulah insya-Allah. Selamat pergi dan selamat kembali. Ada jemaah yang tangguhkan pemergian mereka. Ada satu travel yang sepatutnya mereka pun kena ada kursus umrah lah. Memang dah dirancangkan, tapi apabila dipanggil oleh pihak Kementerian Kesihatan, doktor bagi taklimat kenaan dengan MERS-CoV virus tu lah. Bukan Mercedes. MERS-CoV ni dia sindrom penyakit Timur Tengah ni yang dikatakan berpunca daripada unta katanya lah. Jadi sebab tu pihak Kementerian Saudi pun dalam kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan, dia kata pihak ni dulu dia duk pergi melawat ladang unta kan. Jadi itulah. Jadi pihak kementerian tak menghalang, Kementerian Kesihatan tak halang, dan cuma nak maklumkan dia punya simptom-simptom dan juga sindrom yang berbahaya ni. Sebab dah berlaku dari Malaysia tu kat Batu Pahat ada seorang yang meninggal dunia. Jadi hak mana-mana yang bawa balik umrah ni tuan-tuan, kalau balik dia ada kesan demam apa semua, segera ambil rawatan. Ada sahabat saya bawa balik 39.3 demam dah. Kan? Masuk ward. Admit. Kemudian doktor cek apa semua, alhamdulillah dia turun 37. Jadi cakap lah ni alhamdulillah lah. Ustazah tu kira sihat lah kot. Depa kena kesan aku ada sindrom dan juga simptom kenaan dengan MERS-CoV itulah. Jadi ada jemaah itu ni depa nak pergi dah lah. Bila dah depa dengar yang ni depa pun minta tangguh. Tangguh bila? InsyaAllah depa nak pergi bulan 12 pula kot. Itu.
Jadi kursus tu pun kita terpaksa tangguhkan lah. Sebab dah ramai tangguhkan, mungkin dalam 30 orang, separuh ke ataupun 2/3 daripada mereka tu dah tangguh. Jadi pihak travel pun mungkin terpaksa tangguhkan penerbangan tu lah, pembagian tu. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, perempuan dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu dulu pertemuan kita dan kuliah pengajian kita pada pagi ini. Saya minta maaf kalau terkasak bahasa, terlanjur bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi a'yunina saghira wa ja'alna fi a'yunin nasi kabira ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin وأزل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل والحرم والفشل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما. اللهم اجعله عمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.